sekadar meraihkan kemenangan setelah sebulan berpuasa. Ia juga merupakan hari kebesaran yang diselitkan ketinggian budaya serta kelaziman umat Islam dalam meraihkan sesebuah kemenangan. Istimewanya 1 Syawal tidak ditentukan dengan sewenang-wenangnya. Pelbagai proses perlu dijalankan sebelum tarikhnya dapat diputuskan dan pengumumannya amatlah dinanti-nantikan. Di negara kita, kehadiran Aidilfitri telah menjadi fenomena yang bukan sahaja diraikan umat Islam, malah penganut agama lain turut bersama-sama merayakannya. Dimulakan dengan bersembahyang raya. Masing-masing mengambil peluang ini untuk memperagakan pakaian baharu bersesuaian dengan budaya serta cita rasa. Setiap kediaman menghidangkan kuih muih, ketupat, lemang dan rendang menyambut dan meraihkan tetamu yang datang, mengekalkan tradisi zaman berzaman. Adalah lumrah seorang manusia sebagai makhluk yang menyenangi kemeriahan, kesenangan dan kegembiraan. Selepas sebulan menunaikan ibadah yang menuntut kekuatan mental dan fizikal, adalah menjadi naluri manusia yang mengharapkan rasa sukacita dan keriangan. Aidilfitri menjadi momentum bagi setiap individu untuk saling berinteraksi antara satu sama lain. Tidak mengira darjat, pemimpin atau rakyat, semuanya harus larut dalam hubungan sosial merayakan Aidilfitri. Saling bersalaman dan bermaafan menjadi pelengkap kepada kemenangan seorang hamba Allah yang kembali kepada fitrahnya. Yang terakhir, pengertian Aidilfitri kepada diri sendiri. Aidilfitri adalah permulaan hari baharu di mana kita perlu mengalami perubahan atau transformasi dalam diri. Baharu di sini bukanlah bererti berhari raya dengan kenderaan atau pakaian baharu. Akan tetapi, hari di mana seseorang insan itu mempunyai kesedaran baharu tentang makna kemenangan, fitrah manusia serta kehidupan bermasyarakat. Indahnya langit kerana awan, indahnya laut kerana kebiruan, indahnya Ramadan kerana keinsafan, indahnya Syawal kerana kemaafan. Bunga cempaka mekar di taman, harum semerbak disapa bayu. Syawal menjelang, penuh kemaafan, kasih terjalin, meriah selalu. Yang jauh dan dekat semuanya, yang tiada janganlah. Lebaran disambut zaman berzaman. Hari kemenangan selepas Ramadan. Jiwa raya menyempurna kehidupan kerana disitulah puncak ketenangan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari kami HRD Corp.